Ada yang komen, emas sentiasa naik sepanjang tahun. Emas sentiasa nilai hingga ke akhir zaman. Betul ke? Kalau anda kata emas bernilai hingga akhir zaman, ya, itu betul. Tapi, kalau kata emas sentiasa naik sepanjang tahun, itu kurang tepat. Contoh, pada tahun 2013 hingga ke 2015, harga emas jatuh banyak. Bila Federal Reserve hentikan QE, berhentinya cetakan duit besar-besaran, menyebabkan ramai pelabur jual emas, masuk saham dan bond. Tapi ini yang ramai tak tahu. Walaupun harga emas di dunia turun, tapi harga emas di Malaysia tetap naik. Sebab masa tu ringgit jatuh 30%. Jadi, bila ringgit kita lemah, harga emas tetap naik dalam ringgit. Ini bezanya emas. Dalam jangka masa yang pendek, ada masa turun naik. Tapi untuk jangka masa panjang, emas sentiasa mendaki. Hari ini, harga emas mahal, ya, itu betul. Tapi, 3 hingga ke 5 tahun lagi, harga emas itu akan jadi lebih mahal selagi mana kita guna duit kertas. Dan percayalah, harga emas akan jadi murah bila jadi sejarah. Dapat sesuatu, follow saya untuk dapatkan lebih banyak ilmu emas. Bagi anda yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik link di bio saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.